Yang mana rumahnya anak-anaknya banyak mainan ke, nak simpan apa-apa lah, dia punya towel ke ataupun tutup. Untuk dia punya material 100% plastik Cara nak buka dia, kita just dirikan je. Okey, nampak tau. Untuk sebelah dalam je ni, dia ada dua tau, dia akan turun sini. Sini dia ada klik tau, kita just tekankan saja. Nampak tau, dia akan lock lah. Okey, nampak memang besar tau. Dalam masa sama, barang-barang kita ni, mainan anak ke, kita punya toto ke, boleh simpan dalam ni. Satu, boleh jadikan meja letak kat tepi dinding kan. Akak letak ni, bunga memang cantik Lagi satu, kalau nak simpan dari tepi pun boleh Contohlah dah simpan macam ni kan. Kita buka semua lock ni, kita boleh access dia dari tepi. Nampak tu. Nak ambil barang melalui sini pun boleh. Dia ada macam saiz lagi. Nak pasang senang untuk memudahkan urusan korang kan. Lepas tu dia ada bagi ni 4 roda ni. Nanti akak abang boleh pasang kat bawah dia ada lubang kat sini ni. Kita pasangkan untuk 4 penjuru ni. Muatan dah berat kan, tak perlu angkat, kita boleh sorong dia sebab dia ada roda. Dia punya roda ni pun boleh lock tak bergerak nanti kan.